Pada zaman dahulu, hiduplah seorang lelaki yang dikenali sebagai ahli ibadah paling tekun. Siang berpuasa, malam bersujud. Ramai menganggap dia pasti ahli syurga. Suatu hari, syaitan berkata, "Aku akan sesatkan dia." Syaitan datang menyamar sebagai orang soleh dan berkata, "Wahai ahli ibadah, engkau telah lama beribadah. Tidakkah engkau ingin melihat syurga?" Ahli ibadah itu terpedaya. Syaitan membawanya ke sebuah rumah. Di dalamnya ada seorang wanita yang kononnya ingin bertaubat. Hari demi hari, syaitan menghiasi dosa sebagai kebaikan. Akhirnya, ahli ibadah itu terjatuh dalam zina. Dan kerana takut diketahui, dia membunuh wanita itu. Apabila perbuatannya terbongkar, dia dihukum mati. Di saat akhir hayatnya, syaitan datang dan berkata, "Tiada siapa boleh menyelamatkanmu kecuali aku. Sujudlah kepadaku." Dan dia sujud. Maka matilah dia bukan sebagai ahli ibadah, tetapi sebagai orang yang kufur di akhir hayat. Allah berfirman tentang perbuatan syaitan. "Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan sekalian alam." Surah Al-Hasyr, ayat 16. Tauladan yang sangat tajam. Ibadah banyak tidak menjamin keselamatan jika tiada keikhlasan. Syaitan tidak mengajar kepada dosa besar sekaligus, tetapi langkah demi langkah, riak dan rasa aman adalah pintu kehancuran. Akhir hayat lebih penting daripada permulaan. Kita mohon husnul khatimah, bukan bangga dengan amal.